Lulu Group. Hari ini kami bawakan satu berita yang agak mengejutkan, terutamanya buat anda yang biasa membeli belah di Lulu Hypermarket. Ya, Lulu Group telah menutup sepenuhnya operasi runcit mereka di Malaysia. Untuk ramai orang, Lulu bukan sekadar pasar raya biasa. Ia terkenal dengan pelbagai barangan import, produk makanan dari Timur Tengah, promosi besar-besaran setiap bulan dan servis pelanggan yang agak baik. Ramai yang suka ke Lulu sebab boleh dapat barangan eksklusif yang sukar dicari di tempat lain, macam kurma premium, rempah ratus Arab, keju import dan banyak lagi. Tapi kini semuanya tinggal kenangan. Lulu dah tak lagi beroperasi sebagai pasar raya runcit untuk pengguna biasa. Yang tinggal hanyalah bahagian borong sahaja. Maksudnya, mereka masih ada operasi tetapi hanya untuk pembekal dan peniaga yang beli dalam kuantiti yang besar. Sebenarnya, tanda-tanda awal dah muncul sejak awal tahun ni apabila Lulu mengadakan jualan pelupusan stok besar-besaran. Ramai pelanggan yang sangka itu cuma promosi biasa atau strategi untuk buka cawangan baru. Rupa-rupanya itu langkah terakhir sebelum mereka tutup sepenuhnya operasi runcit mereka. Menurut sumber industri yang tak rasmi, Lulu Group mengalami kerugian besar yang dikatakan mencecah lebih 1 bilion ringgit Malaysia sejak memulakan operasi di Malaysia lebih 10 tahun lalu. Ini bukan jumlah kecil. Kerugian sebegitu sudah tentu memberi tekanan besar kepada syarikat, apatah lagi dalam sektor runcit yang margin keuntungannya sangat kecil. Antara punca yang disebut termasuklah kos operasi yang sangat tinggi, gaji, sewa, logistik, semua ni memang makan belanja yang besar. Persaingan yang sangat sengit. Kita ada banyak pasaraya besar dan kecil seperti Maidin, Aeon, Lotus, Econ Safe dan sebagainya. Lokasi yang mungkin kurang strategik untuk menarik pelanggan arus perdana. Selain itu, model bisnes Lulu yang banyak bergantung pada produk import mungkin tak begitu sesuai dengan pola perbelanjaan rakyat Malaysia yang lebih cenderung pada harga murah dan barangan tempatan, terutamanya dalam suasana ekonomi yang mencabar sekarang ni. Bagi pekerja Lulu di Malaysia, berita ini sudah tentu sesuatu yang sangat menyedihkan. Ramai yang dah bekerja bertahun-tahun dan kini terpaksa mencari peluang baru. Kita doakan semoga mereka mendapat pampasan yang sewajarnya dan peluang kerja yang lebih baik selepas ini. Apapun, ini bukan bermaksud Lulu Group gulung tikar sepenuhnya. Mereka masih kukuh di pasaran antarabangsa seperti UAE, India dan negara-negara Teluk lain. Di Malaysia, mereka hanya menghentikan operasi runcit tetapi kekal aktif dalam segmen borong. Jadi, kalau anda seorang peniaga, mungkin masih boleh berurusan dengan mereka. Tetapi untuk membeli biasa macam kita, inilah masa untuk mula cari pasaraya alternatif. Akhir kata, penutupan Lulu ni menjadi satu lagi contoh bahawa dalam dunia bisnes, jenama besar pun tidak kebal. Apa yang penting ialah adaptasi dengan pasaran tempatan, kos operasi yang efisien dan strategi yang fleksibel.